Adakah anda akan terkejut jika mengetahui bahawa Rusia mempunyai rancangan untuk menyerang Poland? Tidak. Saya tidak akan terkejut. Pada ketika ini, kita sudah biasa dengan dunia yang sedang berperang dan segala perkara mengarut yang datang bersamanya. Apa yang unik tentang hari ini ialah, kita kini mempunyai butiran yang lebih khusus tentang apa yang dirancang oleh Rusia dan bila Kremlin mungkin akan memberi arahan. Dan yang ini memang luar biasa. Ini macam mana saya nak cakap dengan sopan? Strategi berani yang direka untuk menggugat kestabilan Ukraine dengan logik di sebaliknya yang agak menarik. Jadi dalam video hari ini, saya ingin membincangkan 5 perkara. Pertama, saya akan meneroka sumber laporan risikan itu sebagai mukadimah untuk spekulasi seterusnya yang akan dibincangkan. Kemudian saya akan berkongsi butiran menarik mengenai apa sebenarnya yang dinyatakan dalam laporan itu tentang ancaman tersebut, serta sedikit ulasan sama ada keseluruhan perkara ini boleh berjaya atau tidak. Keempat, saya akan meneliti satu teori konspirasi bahawa ini sebenarnya adalah Amerika Syarikat yang sedang memerangkap Poland supaya gagal. Dan akhirnya, kita akan meneroka mengapa Rusia mungkin cuba melakukan perkara ini sekarang. Tetapi, mari kita mulakan dengan sumber laporan tersebut. Dan ikut saya di sini kerana kita sedang bermain permainan telefon rosak. Kononnya, perisikan Amerika Syarikat telah mengumpul bukti awal tersebut. Saya perlu menekankan bagaimana Amerika Syarikat sebelum ini sudah tahu bahawa Rusia akan menyerang Ukraine, walaupun pelbagai sekutu yang skeptikal menolak kesungguhan ancaman Putin. Pada satu ketika, nampaknya Amerika Syarikat seolah-olah membaca email Kremlin dan tiada sebab untuk berfikir bahawa perkara itu telah berubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Amerika Syarikat kemudian menyampaikan maklumat itu kepada Presiden Poland. Seseorang dari kalangan rapat beliau, mungkin yang telah dimaklumkan tentang perbualan itu, kemudian menyampaikannya kepada sebuah laman web berita Poland yang terkenal. Ia kemudian menjadi tajuk utama yang lebih besar di dunia berbahasa Inggeris apabila platform saudaranya, The Telegraph, mengeluarkan sebuah artikel mengenai perkara itu. Ingat perkara ini untuk kemudian, tetapi idea umum tentang rancangan Rusia terhadap Poland bukanlah sesuatu yang baru. Menteri Luar Poland serta Perdana Menteri Donald Tusk telah mengatakan perkara yang serupa sejak kebelakangan ini. Perbezaannya ialah kita mempunyai maklumat yang lebih terperinci mengenai perkara ini. Atau sekurang-kurangnya, sebahagian daripada kita mempunyai maklumat yang lebih terperinci mengenai perkara ini. Anda boleh lihat di sini bahawa cerita ini tersebar melalui saluran yang condong ke kiri, tetapi tidak benar-benar tersebar lebih jauh. Selain itu, terdapat perbezaan ketara dalam cara laporan itu dibingkaikan. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang perlu diingat untuk kemudian. Sumber yang condong ke kanan mentafsirkan ancaman itu sebagai kebimbangan yang lebih besar, manakala saluran yang condong ke kiri menekankan bahawa masih belum ada pengesahan bahawa Rusia merancang untuk melaksanakannya. Bagaimana saya tahu semua ini? Ini semua berkat penaja yang kembali hari ini, Ground News. Dengan Ground News, anda boleh menutup kekurangan maklumat anda dengan ciri blind spot mereka yang memang tepat namanya, yang menyorot cerita-cerita yang diliputi secara tidak seimbang oleh satu pihak spektrum politik. Saya cadangkan untuk menghidupkan butang lihat blind spot antarabangsa supaya anda boleh lebih fokus pada cerita-cerita yang saya lebih cenderung untuk ambil peduli. Dan dengan pergi ke ground.news/lines on maps atau mengimbas kod QR di skrin anda boleh jimat sehingga 40% untuk pelan Vantage yang memberi anda akses kepada semua maklumat ini dan banyak lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ground News kerana menaja video hari ini. Dengan itu, kita boleh terus kepada apa sebenarnya yang mungkin atau tidak mungkin diancam oleh Rusia. Ini bukanlah rancangan untuk serangan berskala penuh, seperti yang banyak diperkatakan dalam perbualan dalam talian. Petuannya, tolong baca artikel-artikel tersebut dan jangan hanya membuat spekulasi berdasarkan tajuk yang mungkin hanya memberi bayangan. Sebaliknya, rancangan yang Rusia fikirkan adalah sejenis operasi tidak konvensional. Calon yang paling mungkin adalah menghantar beberapa drone menyimpang dari laluan dan memasuki ruang udara Poland, seolah-olah itu satu idea baru dan asli. Kemudian, alamak, nampaknya drone-drone itu terhempas ke loji janakuasa atau infrastruktur kritikal yang lain. Kebetulan yang malang, kononnya langsung tak dapat dijangka sesiapa. Satu pilihan yang lebih pelik yang dibangkitkan ialah sebuah helikopter tersesat melintasi ke wilayah Poland dan kemudian lebih ramai orang Rusia datang untuk menyelamatkan kru tersebut.
Kemungkinan ketiga yang lebih ekstrim ialah serangan hybrid sebenar dengan pasukan darat Rusia memasuki Poland melalui Kaliningrad atau Belarus. Dan dalam kes kedua, mungkin bersama pasukan Belarus. Kerana itu nampaknya sesuatu yang Lukashenko akan luluskan walaupun selepas melihat Ukraine dan memberitahu Putin bahawa dia benar-benar menolak. Saya rasa mungkin juga kerana NATO adalah sasaran yang lebih mudah. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya perlu memberi amaran awal bahawa kebanyakan perkara yang akan datang ini nampak seperti strategi yang diambil terus daripada buku panduan makhluk kerdil. Tapi beginilah ceritanya. Krisis ketenteraan itu kemudiannya mencetuskan krisis politik di dalam NATO. Amerika Syarikat menekan Poland supaya tidak bertindak balas secara ketenteraan. Pakatan itu menerima tamparan hebat, berlaku lagi perpecahan di Brussels dan bantuan kepada Ukraine pun dipotong dan sebagainya. Tunggu, adakah saya sebut Ukraine? Apa? Ya, masalahnya, kau tak boleh sekadar mengabaikan persoalan bagaimana Rusia boleh sampai ke matlamat akhirnya dengan strategi gila ini. Dan hey, mungkin ada sesuatu di sini. Poland dan Ukraine sedang berada di tengah-tengah pertikaian diplomatik mengenai Stepan Bandera, seorang nasionalis Ukraine era Perang Dunia Kedua yang bekerjasama dengan Nazi Jerman untuk membebaskan Ukraine daripada kesatuan Soviet. Tetapi akhirnya, dia sendiri dihantar ke M konsentrasi Jerman. Petua ringkas. Jangan bersekutu dengan Nazi. Apa-apa pun, saya tidak mahu tersasar dari topik di sini. Tetapi Zelensky baru-baru ini meneluskan satu unit pasukan khas yang dinamakan Sempena Pergerakan Bandera. Beliau masih menjadi tokoh yang popular dalam beberapa kalangan nasionalis di Ukraine kerana kredensialnya sebagai pejuang kebebasan. Kerana ramai orang di bekas Kesatuan Soviet benar-benar membenci apa yang dilakukan oleh Kesatuan Soviet terhadap negara asal mereka. Dan sekarang apabila mereka telah menjadi negara semula, mereka tidak mahu kembali ke keadaan dahulu. Tetapi pergerakan bandera juga telah melakukan jenayah perang terhadap minoriti Poland dengan jumlah kematian antara 50 hingga 100,000 orang. Jadi, orang-orang di Warsaw tidak begitu senang dengan semua ini. Jadi saya rasa saya boleh faham bagaimana penglibatan Rusia di sini boleh membangkitkan nasionalis di Poland untuk mahu meninggalkan Ukraine sepenuhnya. Kemudian, itu menyebabkan pergolakan susulan di seluruh pakatan dan Rusia mendapat apa yang diinginkannya. Atau mungkin Kremlin mahukan reaksi berlebihan terhadap operasi yang tidak konvensional itu. Untuk mengingatkan anda tentang tema yang sering diulang di saluran ini. Putin memang sangat ingin menggerakkan lebih banyak pasukan ke Ukraine. Tetapi beliau tidak boleh berbuat demikian kerana kurangnya penerimaan politik dalam negara. Jadi, seorang juruterbang helikopter tersesat. Para penghasut perang yang tidak munasabah di Poland membunuh 5 askar Rusia yang tidak bersalah. Jadi, sebagai kesimpulan, sila sokong perang saya di Ukraine. Kerana ingat, kita sebenarnya sedang melawan NATO di sana. Itulah satu-satunya cara Rusia membuat kemajuan dengan strategi helikopter, kecuali melakukan operasi bendera palsu dan membunuh tentera Rusia sendiri. Jika tidak, ia hanya membuat juruterbang helikopter Rusia kelihatan semakin tidak kompeten. Dan sudah tentu ada ruang untuk perkara ini menyebabkan perselisihan politik di Brussels tentang bagaimana untuk bertindak balas, yang boleh menimbulkan perpecahan yang lebih mendalam dalam pakatan itu. Atau ia juga boleh, anda tahu, hanya menyebabkan Artikel 5 diaktifkan dan Majlis Atlantik Utara menentukan bahawa cara terbaik untuk memulihkan keselamatan di kawasan Atlantik Utara adalah dengan memberikan Ukraine cek kosong. Itu membawa kita kepada poin seterusnya, iaitu bahawa ini satu konspirasi besar. Tiada ancaman sebenar. Dan Amerika Syarikat membocorkan maklumat ini kepada Poland bagi pihak Rusia supaya dapat meyakinkan pembuat dasar di Warsaw bahawa Poland lebih baik menumpukan semua perbelanjaan pertahanannya kepada negara sendiri dan bukan kepada Ukraine. Sedarlah, kamu semua yang ikut membuta tuli. Baiklah, mari kita selesaikan perkara ini segera. Pegawai Keselamatan Baltik telah mengesahkan ancaman itu adalah nyata. Dan negara-negara Baltik memang sangat fokus untuk memastikan Rusia kekal di dalam sempadan Rusia. Sementara itu, laporan risikan disertakan dengan amaran bahawa tujuan serangan itu adalah untuk memaksa negara-negara Eropah menggantung bantuan kepada Ukraine. Jadi, menurut teori konspirasi ini, Rusia memberitahu Amerika Syarikat supaya memprovokasi Poland untuk menghentikan bantuan kepada Ukraine dengan memberitahu Poland bahawa Rusia sedang cuba membuat Poland menghentikan bantuan itu. Baiklah. Kemudian,
Ada satu lagi teori konspirasi yang berkaitan dengan bagaimana Amerika Syarikat akan memaksa Poland membenarkan tentera Rusia bermaharajalela melintasi sempadan. Bagaimana sebenarnya seseorang fikir rantaian perintah Poland berfungsi? Adakah mereka nampak tentera Rusia melintasi sempadan, kemudian mereka hubungi Rumah Putih dan minta kebenaran untuk menyerang? Tidak, bukan begitu caranya. Itu nampaknya paling baik pun sejenis fantasi Soviet tentang bagaimana CIA mengawal seluruh NATO seperti boneka. Daripada pakatan itu menjadi sebuah organisasi politik yang entah bagaimana berjaya membuat semua orang bersetuju tentang beberapa dasar utama sekali-sekala. Jika ada apa-apa pun, ia kedengaran seperti Amerika Syarikat berkongsi risikan untuk membantu merancang tindak balas yang tegas lebih awal supaya pakatan itu tidak terkejut apabila ia berlaku. Dan jika seseorang berfikir bahawa Amerika Syarikat cuba menekan Poland supaya bertolak ansur dalam hal ini dan ahli politik Poland tidak bertindak keterlaluan dalam media mengenai perkara ini, maka orang itu sebenarnya tidak memahami politik Poland. Hakikatnya, kebanyakan urusan dalaman harian NATO masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Ini adalah beberapa gambar terkini anggota AAS yang bekerja bersama sekutu NATO semasa latihan tahunan Operasi Baltik. Adalah penting untuk membezakan antara Amerika Syarikat yang ingin mengambil peranan sokongan di Eropah dengan Amerika Syarikat yang meninggalkan keselamatan Eropah. Perubahan dalam NATO sejak 2 tahun lalu adalah berkaitan perkara kedua dan itulah dasar yang akan diteruskan oleh sesiapa sahaja yang menggantikan Trump. Ia juga patut diperhatikan bahawa komuniti perisikan AS sentiasa lebih pro-Ukraine berbanding presiden itu sendiri. Jadi, memang akan menjadi satu konspirasi besar jika cabang eksekutif memberikan maklumat palsu kepada Poland. Dan tiada seorang pun dalam komuniti perisikan AS berkata apa-apa tentang pembohongan tersebut. Sebagai perkara terakhir, mari kita bincangkan secara ringkas tentang masa berlakunya pencerobohan yang didakwa ke atas Poland ini. Saya rasa memang menggoda untuk melihat situasi semasa dan membuat kesimpulan bahawa keupayaan Rusia untuk memaksa NATO dengan cara ini semakin berkurangan. Kelebihan taktikal Rusia adalah dalam pengeluaran dan pengerahan drone. Jika Kremlin berasa ingin meninggalkan Ukraine esok dan tiba-tiba mengerahkan seluruh stok drone mereka ke atas NATO, akan ada tempoh yang panjang penuh kesengsaraan untuk negara-negara sekutu. Namun, itu sedang berubah dengan program LCIX oleh Komando Transformasi Bersekutu mula menguji operasi anti-drone. Anda boleh lihat bagaimana terdapat sedikit peluang di sini untuk Rusia. Sama ada masukkan drone-drone itu sekarang atau terima hakikat bahawa akan ada kesukaran untuk melakukannya kemudian. Dalam praktiknya, ini bukanlah satu idea yang begitu baik. LCIX mempunyai tempoh pelaksanaan berperingkat yang panjang dengan pusingan pertama aktiviti telah berlangsung pada bulan April. Tiada lonjakan kuasa secara tiba-tiba di sini, di mana Rusia berdepan dengan penutupan segera terhadap peluang yang disebutkan itu. Sebaliknya, peralihan ini akan berlaku dalam tempoh yang panjang, di mana Rusia hanya perlu perlahan-lahan menerima bahawa sayap timur NATO lebih mampu mempertahankan dirinya. Sebenarnya, adalah wajar ditekankan bahawa LCIX berfungsi sebagai penyeimbang kepada perubahan kuasa yang akhirnya akan berlaku. Sebaik sahaja Rusia membekukan perang Ukraine, Kremlin akan segera mengerahkan semula sumber kesempadan NATO. Itu akan mencetuskan lonjakan kuasa, kecuali NATO dapat menyeimbangkannya dengan penyeimbang mereka sendiri. Ingat, perang pencegahan bukan satu-satunya cara untuk menangani kesan sampingan daripada perubahan kuasa. Anda boleh sahaja memilih untuk terus bergerak ke arah yang bertentangan. Sebaliknya, saya rasa penjelasan terbaik untuk masa sekarang ialah keadaan di Ukraine tidak berjalan dengan begitu baik. Atau, dengan lebih tepat, keadaan di Rusia yang tidak berjalan dengan begitu baik, di mana petrol semakin sukar untuk didapati. Tidak perlu mengambil strategi yang melulu dan berisiko tinggi, dengan hasil yang dijangka negatif apabila segala-galanya berjalan lancar untuk anda. Anda hanya mengeluarkan penjaga gol apabila anda ketinggalan dan sanggup mengambil risiko untuk kembali seri. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk tidak mengelirukan laporan mengenai kemungkinan serangan terhadap Poland sebagai serangan ke atas Poland yang telah pun berlaku. Rusia mungkin sahaja mengubah pendiriannya di sini dan bahkan penerbitan laporan itu sendiri boleh mempengaruhi pandangan sesetengah pihak di Moskow. Mungkin lebih baik untuk menganggap tindakan Kremlin mengemukakan kemungkinan ini sebagai satu petanda yang menggalakkan mengenai ke mana Kremlin fikir perang ini akan menuju dalam beberapa bulan akan datang.
Tetapi tiada seorang pun daripada kita yang sampai ke tahap itu lagi. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Terdapat satu laporan yang berkemungkinan berasal daripada sumber yang sahih bahawa Kremlin sedang merancang satu serangan tidak konvensional ke atas Poland. Matlamat utama Kremlin adalah untuk memperhebatkan usaha peperangan di Ukraine, tetapi cara untuk mencapainya masih tidak jelas. Sekurang-kurangnya, perbualan itu lebih munasabah berbanding idea bahawa semua ini hanyalah satu konspirasi besar Amerika Syarikat. Dan adalah lebih baik untuk melihat masa ini sebagai cerminan apa yang sedang berlaku di medan perang di Ukraine, bukannya apa yang sedang dilakukan oleh negara-negara NATO. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News kerana menaja video hari ini. Anda boleh pergi ke ground.news/lines on maps atau imbas kod QR di skrin anda untuk mendapatkan potongan hebat sebanyak 40% untuk pelan Vantage. Juga, jika anda belum mengikuti, saya telah menghabiskan banyak masa sepanjang minggu lepas menerbitkan di saluran kedua saya. Lihat beberapa kandungan Geopolitics Helpline klasik di sana. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan. Dan saya akan jumpa anda esok. Jaga diri.